drunk and all of our thumbs run up in the air. Singing in the wind, listen to the thunder rolling over and over. We drunk and all of our thumbs run up in the air. Singing in the wind. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Ani Suraya selaku Presiden dan saya Isma selaku Naib Presiden bagi Youth Entrepreneur Society sesi 2025 dan 2026. YES Club atau nama rasminya Youth Entrepreneur Society telah ditubuhkan pada tahun 2012 atas inisiatif Puan Nur Hamizah binti Muhammad Noor. Penubuhan kelab ini ditubuhkan bertujuan untuk memberi ruang kepada mahasiswa dan mahasiswi UiTM Kampus Bandaraya Melaka untuk memberikan mereka ruang dalam mengembangkan potensi mereka dalam bidang keusahawanan. Pada masa kini, YES Club terdiri daripada seorang penasihat iaitu Puan Nur Hamizah binti Muhammad Noor, 9 MC, 8 exco serta 2 ahli aktif. Tujuan kelab ini ditubuhkan untuk membantu menumbuhkan soft skill dalam diri pelajar dalam bidang keusahawanan. Kelab ini juga dapat membentuk jati diri usahawan muda dalam mencipta dan menambah pengalaman dalam perniagaan di peringkat universiti. Selain itu, untuk membantu para pelajar menjana income dan mempromosikan perniagaan mereka secara lebih luas, kelab ini diwujudkan untuk membentuk satu organisasi yang mempunyai connection dengan orang luar bagi memperkenalkan lagi produk UiTM di mata dunia. Visi bagi kelab ini adalah untuk melahirkan para pelajar yang tinggi soft skill, membantu para pelajar dalam penjanaan income serta melahirkan sifat keusahawanan dalam diri pelajar. Misi bagi kelab ini pula untuk mewujudkan lebih banyak peluang perniagaan di bawah kelab YES, memupuk diri dan semangat ciri seorang pemimpin dalam diri pelajar, meningkatkan mutu diri para pelajar dan mewujudkan sikap bekerjasama antara ahli kelab. Panjang lebih sedikit ditubuhkan, YES Club giat menjalankan aktiviti keusahawanan dan kebajikan seperti mengalirkan sumbangan makanan kepada pelajar asnaf pada setiap hari Jumaat. Selain itu, ahli YES juga mengadakan aktiviti gotong royong di Masjid Al-Faizin sebagai tanggungjawab sosial kelab. Seminar motivasi keusahawanan yang menampilkan alumni UiTM yang telah berjaya dalam perniagaan. Ia menjadi medium perkongsian pengalaman, inspirasi dan panduan untuk ahli YES Club. Prosperbis ialah inisiatif di bawah Exco Keusahawanan YES Club yang menyediakan ruang kepada pelajar untuk berniaga di dalam kampus. Melalui kios ini, pelajar berpeluang menjana pendapatan sambil belajar mengurus kewangan, pemasaran dan pelanggan secara realiti. Program ini juga membantu membina keyakinan, sifat berdikari serta semangat keusahawanan dalam kalangan mahasiswa. The Beauty Planner Battle dianjurkan bagi mencongkel bakat sorekan, meningkatkan keyakinan diri serta meningkatkan kemahiran keusahawanan dalam diri mahasiswi. Untuk semester kali ini, YES Club telah merancang beberapa aktiviti menarik untuk warga KBM hasil perbincangan antara ahli YES Club dan penasihat. Terdapat 2 program yang bakal dijalankan pada semester ini, antaranya ialah sekian semua sedikit mengenai YES Club. Untuk mengetahui lebih lanjut, kalian boleh melayari Instagram kami YES_KBL. Empowering yours, reaching future.